Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak ayam kurma ya. Ubi tu direbus baru masak. Ni ada ayam yang dah dicuci bersih. Ada satu asam keping ya. Satu biji bawang besar, saiz besar ya. 3 biji bawang putih, dia tu 1 inci. Yang ni dikisar ya. Ada 3 sudu penuh rempah kurma ya. Tak kira lah jenis apa pun. Ini rempah Pak Iza. Ini bahan untuk tumis. Ada setengah biji bawang, 4 sekawan. Cili tu letak last ya. Ada santan setengah kotak campur air. Ini ubi yang direbus tadi. Panaskan minyak, masukkan 4 sekawan dengan sedikit bawang besar ya. Agak bawang tu dah layu, masukkan rempah kurma tu ya. Sepatutnya masuk bawang dulu baru rempah kurma, tapi apa terlupa. Tak apalah, sama juga. Biarkan mendidih dan pecah minyak ya. Bubur air sedikit ya. Dah pecah minyak, boleh masukkan ayam tu. Asam keping. Masukkan sedikit santan ya. Jangan habiskan santan tu. Masuk garam, sebut perasa, dan gula tu sedikit ya. Biarkan mendidih dan ayam masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Sahabat semua, masak apa hari ni? Masak ayam, masak kurma ya. Tu belakang. Jom kita kacau. Nampaknya ayam pun dah masak ya. Baki santan tadi masukkan semua. Dah mendidih santan tu, masukkan ubi yang direbus tadi tu ya. Masukkan bawang yang dipotong tu ya. Potong besar bawang tu. Lepas tu cili. Dah pun siap ayam masak kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.